Yo, apa khabar semua pelajar cemerlang? Cikgu Edu kembali lagi. Okey, hari ni kita nak buat time travel sikit. Kita nak patah balik ke zaman Empire Purba yang power gila. So, kita akan kaji dua gergasi utama, tamadun India dan China. Korang standby betul-betul sebab bab ni memang soalan favourite SPM. Jom kita mula. Okey, soalan pertama untuk korang fikir. Kalaulah korang nak bina satu empire yang besar dan kuat, korang akan guna otot ke atau guna otak? Inilah persoalan paling penting yang membezakan cara India dan China berkembang. Satu tim, dia fokus guna kekuatan fizikal. Satu tim lagi, dia guna kebijaksanaan. Jadi jom kita tengok, strategi mana yang lagi menjadi. Okey, round 1. Kita masuk gelanggang. Di sudut merah kita ada tim India. Apa strategi utama diorang? Senang je, perluasan kuasa. Ini adalah style klasik, guna OT-OT. Di mana lagi besar dan kuat tentera kau, lagi power lah empire kau. Simple kan? Dalam strategi India ni, diorang ada dua cara utama. Cara pertama, fizikal. Maksudnya, guna tentera, pergi perang, tawan wilayah lain. Ini style yang diguna oleh dinasti Nanda dan Maurya. Tapi, ada cara kedua, iaitu keagamaan. Diorang sebarkan pengaruh guna agama dengan matlamat nak capai kedamaian. Ini pula style Maharaja Ashoka dan dinasti Gupta. So, nampak tak? Ada yang guna pedang, ada yang guna ajaran agama. Messi ni cikgu kenalkan abang sado pertama dalam cerita kita, Chandragupta Maurya. Dia ni pengasas dinasti Maurya dan dia memang tak ada main-main. Falsafah dia senang je, tentera yang kuat, empire yang hebat. Korang nak tahu tak betapa gila besarnya tentera dia? Bersiap sedia. Pertama sekali, dia ada 9,000 ekor gajah perang. 9,000! Ini ibarat unit kereta kebal zaman tu. Bayangkan benda Allah ni serbu korang. Memang ngeri. Itu baru gajah. Dia ada lagi 30,000 tentera berkuda. Pasukan kavaleri ni memang laju. Perfect untuk serangan mengejut. Dan yang paling tak masuk akal, korang ready? Dia ada 600,000 askar infanteri. 600,000. Memang jelaslah kan Chandragupta Maurya ni betul-betul guna kuasa otot dia sampai maksimum untuk tawan hampir seluruh India. Tapi kan, guna otot semata-mata ni ada kesannya. Lepas satu perang besar yang dipanggil Perang Kalinga, cucu Chandragupta iaitu Ashoka terus insaf. Dia nampak kemusnahan yang teruk. So dia buat pusingan 180 darjah, dia tukar pedang kepada ajaran Buddha dan sebarkan kedamaian untuk satukan empire. Beratus-ratus tahun kemudian, dinasti Gupta pula guna agama Hindu sampai zaman diorang digelar zaman keemasan. So nampak tak peralihan tu, dari kuasa tentera kepada kuasa keagamaan. Okey, jom kita ke sudut biru pula. Tim China. Strategi diorang sangat berbeza. Kalau India tadi ada gajah perang, China pula ada buku. Diorang tak fokus sangat kat otot, tapi diorang laburkan segalanya pada otak. Senjata utama diorang, peningkatan pendidikan. Jadi, kenapa pendidikan ni penting sangat untuk China? Cuba fikir macam ni. Kalau nak uruskan sebuah empire yang besar, kau perlukan orang-orang yang paling bijak kan? So, macam mana nak cari diorang? Jawapannya, peperiksaan perkhidmatan awam. Sistem ni bukan je tolong pilih pegawai terbaik, tapi ia juga pastikan semua pegawai ni ada nilai-nilai yang sama berasaskan ajaran Confucianisme. Memang satu sistem yang sangat bijak. Dan inilah dia, senjata rahsia tamadun China, peperiksaan perkhidmatan awam. Ini bukan exam akhir tahun biasa-biasa tau. Inilah nadi strategi otak diorang. Peperiksaan inilah yang jadi penentu siapa yang layak jadi pentadbir dan pegang jawatan penting dalam kerajaan. Tapi kejayaan sistem otak ni tak jadi macam tu je. Ia didorong oleh beberapa inovasi penting. Masa dinasti Qin, sistem tulisan diseragamkan. Maksudnya, semua orang kat China guna buku teks yang sama. Lepas tu, masa dinasti Han, muncul satu ciptaan yang betul-betul jadi game changer. Cai Lun cipta kertas. Bayangkan, dari tulis atas batu, sekarang boleh tulis atas kertas. Ilmu pengetahuan jadi lagi murah dan mudah disebar. Lepas tu, siap ada sekolah tinggi lagi. Memang mantap. Okey, cikgu tahu. Dengar pasal exam je, dah pening kepala kan? Relax, jangan risau. Mes ini cikgu terangkan konsep peperiksaan perkhidmatan awam ni dalam 3 ayat paling simple. Kita buat style ELI 14. Explain like I'm 14. Nombor 1, senang cerita. Sesiapa pun, tak kiralah anak orang kaya ke, anak petani ke, boleh dapat kerja power dalam kerajaan asalkan dia pandai dan lulus exam. Adil untuk semua. Nombor 2, lulus exam ni ibarat menang tiket emas. Ia boleh ubah nasib bukan je diri sendiri tapi seluruh keluarga kau.
hidup terus jadi senang lenang. Dan nombor 3, inilah hasilnya. Sebab semua orang yang paling bijak berlumba-lumba nak lulus, sistem ni berjaya hasilkan pegawai kerajaan yang super cekap dan setia. Inilah rahsia macam mana Empire China boleh kekal stabil beribu-ribu tahun lamanya. Power kan strategi otak ni? Okey kelas, dah faham kan beza strategi otot dengan otak? Sekarang masa untuk uji minda korang. Cikgu ada 3 soalan panas gaya SPM. Korang dah ready ke belum? Jom kita tengok siapa yang boleh jawab semua dengan betul. Soalan pertama, ingat balik pasal Chandragupta Maurya tadi. Apa faktor utama kejayaan perluasan kuasa fizikal dalam tamadun India? Cikgu bagi masa 3 saat. Fikir, jangan tak fikir. Jawapannya ialah B, kekuatan tentera. Mestilah. Ingat tak nombor-nombor gila tadi? 9,000 gajah, 30,000 kuda, 600,000 askar. Itulah kunci dia. Siapa betul? Syabas. Okey, soalan nombor 2, kita terbang ke China pula. Apakah matlamat utama di sebalik peperiksaan perkhidmatan awam tu? Apa ya? Dan jawapan yang paling tepat ialah C untuk memilih pegawai kerajaan yang berkelayakan. Ingat, matlamat dia adalah untuk dapatkan orang yang paling bijak takbir negara. Tak kira latar belakang. Inilah strategi otak diorang. Okey, soalan terakhir, soalan bonus ni. Zaman dinasti Gupta ke India tu, ia dikenali sebagai zaman keemasan untuk agama apa? Yang ni senang je kalau korang fokus tadi. Ya betul, jawapannya ialah D, Hindu. Zaman Gupta nilah agama Hindu berkembang pesat dari segi budaya, sastra dan seni bina. Tahniah kepada sesiapa yang dapat jawab semua dengan betul, korang memang terbaik. Jadi kita kembali kepada soalan asal. Otot atau otak? Dua-dua strategi ni berjaya membina empara yang hebat. Tapi persoalan untuk korang fikirkan, strategi yang mana satu berjaya membina legasi yang mampu bertahan beribu-ribu tahun lamanya? Fikir-fikirkan. Okey, itu saja dari Cikgu Edu untuk hari ini. Jangan putus asa, teruskan belajar. Jumpa lagi.